Bang, sedar diri sikit bang. Kalau tak reti nak ambil gambar, tolonglah usaha lebih sikit dekat bahagian editing tu. Tapi editing pun saya tak pandai jugalah bang. Beruntungnya kita hidup dekat zaman AI. Kali ni Honor ada sediakan 4 AI memang susah untuk kita yang meme lam sim. Bunyinya bukan unta tapi malas nak edit. Yang pertama, korang kena ada Honor 400 series dulu. Lepas tu buka je bahagian galeri, cari mana gambar yang korang nak edit. Contoh aku ambil satu gambar ni, ada AI edit dekat bahagian bawah. Kita cuba AI eraser dulu. Circle to erase. Okey, aku bulatkan diri aku dekat sini. Kita tengok apa yang akan jadi. Standby. Sap. Tengok. Aku pun dah hilang, dah jadi dinding kosong dekat situ. Brush to erase. Okey, kita kena gosok dekat apa yang kita nak padam. Okey, aku padam tongges ni lah. Nya ada tongges. Bila aku dah padam, tengok. Hilang terus tongges kat situ. Reflection pula. Okey, sebab aku ada pakai spek dalam gambar ni, kita tengok. Hilang ke tak hilang reflection. Gambar asal memang ada reflect dekat cermin mata aku tu. Tapi lepas aku buat AI eraser, okey, itu apa yang jadi. Korang perasan tak? Sikit je lah. Sikit dia adjust dekat bahagian spek aku. Ini yang paling ramai nak tengok. Erase passerby. Maksudnya, orang-orang dekat belakang ni mampu tak dia hilangkan. Gambar asal bukan main ramai dekat belakang aku tu. Bila aku dah padam, tengok, dah macam zaman PKP dah. Kita tengok pula AI cut out. Apa yang akan jadi lepas ni. Yang aku faham, subjek dekat tengah ni dia akan potong dan dia akan tukar background dekat belakang. Kita ambil modify background dan aku ambil gambar pokok ni. Kita tengok apa yang akan jadi kejap lagi. Wow, udah bergayut kat pokok dah Yop. Transparent background. Okey, yang ini sesuai nak buat stiker, nak bahan member kau. Solid color background. Yang ni macam samalah tadi tapi dia boleh tukar-tukar color dekat belakang. AI out painting. Yang ni aku faham dia akan tambah background untuk besarkan lagi gambar. Kita start sekarang tengok apa yang akan jadi. Ini gambar sebelum macam terlampau close up dan ini adalah dah ada out painting. Korang tengok dah makin white gambar ni. Yang terakhir sekali AI upscale. Yang ini memang sesuai untuk gambar-gambar lama yang macam agak kabur sedikit. Korang tengok gambar seniman kita sebelum ni agak barai sikit gambar dia. Lepas dah upscale memang nampak lagi cantik. Unboxing pun dah sudah, AI pun dah sudah. Yang tak sudahnya apa dia? Comparison antara kedua-dua phone ni, Honor 400 5G dan juga Honor 400 Pro 5G. Dan juga mesti korang nak tengok setup kamera dia. Bagus ke tak bagus? Macam biasalah. Like, comment, share, repost dulu. Kita jumpa dekat video lagi satu. Baik beli Honor 400 Pro 5G ataupun Honor 400 5G pun dah cukup. Kita tengok nanti.